Sekarang ni kita nak kemaskini buku tunai. Sebab apa? Sebab maklumat dekat buku tunai yang kita rekod ni tak sama dengan maklumat dekat penyata bank. So macam mana kita nak kemaskini buku tunai? Kita tengok apa yang berbeza tu. Kalau kita tengok dekat sini, dia melibatkan kredit buku tunai dengan debit penyata bank. Ini maksudnya duit keluar. Sebab kalau dekat buku tunai, duit keluar kita catat dekat kredit. Kalau penyata bank, duit keluar dekat debit. Maksudnya kita keluarkan duit untuk beli lengkapan. Kita bayar pakai cek. Ni ada nombor cek. Nampak tak, dia rekod dekat bank. Kita tulis kat sini, kita bayar lengkapan sebanyak 1750. Okay, now kita kena cek dekat penyata bank, betul tak? Duit keluar daripada bank 1750. Nampak tak, amount dia berbeza. Okay, amount dia berbeza. Tapi cek dulu, nombor cek dia sama tak? Tengok nombor cek dia sama, 641309. Yang butiran dekat penyata bank ni tak payah tengok lah. Tengok nombor cek je. Korang tengok nombor cek yang sama, lepas tu tengok amount dia. Amount dia berbeza kan? Yang kita catat dekat buku tunai ni tak sama dengan penyata bank. Maksudnya kita ada buat kesilapan dekat buku tunai. Kita tersilap catat dekat buku tunai ni. So, bila kita tahu kita tersilap catat, kita kena tahu kita terlebih catat ke terkurang catat. Kita kena faham yang amount yang kita catat dekat buku tunai ni tak betul. Amount yang salah. Yang betul dekat penyata bank. Okey, amount yang kita catat ni lebih besar daripada amount yang betul. So, bermaksud kita terlebih catat. Kita terlebih catat di bahagian kredit buku tunai. Berapa yang terlebih? Tolak 1750 tolak 1570. Okey, so ini amount yang kita terlebih catat. So 180 ni kita terlebih catat dekat kredit. So kita kena buang ni. 1750 kena tolak 180. Kena tolak buang 180. So 180 ni kena letak dekat kredit juga ke? Tak boleh, dia bukan macam maths korang. Tak boleh letak tolak kat sini. Kalau korang nak tolak amount tu, korang kena letak amount tu dekat bahagian yang bertentangan. So korang kena letak 180 tu korang kena letak dekat bahagian debit. So nanti dia tolak lah. 1750 tolak 180. Dapatlah amount yang betul, 157. So bila kita nak kemas ni, kita kena rekod dekat bahagian debit 180. Tengok yang mana betul. Yang mana tulis debit buku tunai. Ni tulis debit A dengan C. B dengan D tu salah lah. Okay. So tengok amount dia 180 dekat A. B tu amount dia salah. So jawapan dia A lah.